adakah dosa isteri yang dikerjakan itu naik ke atas suami? Minta tolong huraikan yang mana dosa itu. Dosa bini kerja tu naik ke atas tu lelaki tu. Ya upa-upa tanya gitu lah. Ingat aku ada satu ayat, ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu akan dirimu dan anak binimu tu, keluargamu tu, lepas dari api neraka tu. Ha tu. Dia saya jaga kan. Kullukum ra'in. Semua fuakmu tu jadi ra'i. Tina yate pun sepuluh. Jadi orang hak tuju jaga. Ha sabik kalau kita kecek masalah kita ni ra'i. Ha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kah? Kita ni ra'i sebagai ketua. Maka masalah ra'i itu ada hak khah, ada hak am. Kita ni ada hak khah, ada hak am. Mana hak khah? Hak khah ni yang makin semua, ikut yang tadi ni yang makin semua. Anggota tujuh kita ni. Tubuh kita ni ra'i, yang memelihara, yang menjaga, yang mengawali. Akan hak khah. Akan tu anggota kita tujuh. Mata, telinga, lidah, patu tangan, kaki, patu perut. Zakat farak tu atau anggota tujuh tu. Kita tu ada masing-masing kena jaga tu. Jaga tu anggota kita semua lepas ada maksiat tu. Jaga pada pihak apa? Pada pihak khah. Ada hak kita nak jaga rakyat kita tu rakyat hak khah tu. Ada rakyat hak am. Mana? Rakyat hak am. Tu lagi ya ada rakyat hak am bagi tu laki mana bini ya anak ya. Belum ada balik tu. Wajib atas ya tu dia kena ajar. Wajib. Nak ajar agama tu wi kepada anak ya tu bini ya lepas bab agama tu. Ono suruh waktu buat bajikir buat taat, suruh turun taat. Kepada Tuhan, tu tinggal maksiat tu. Asabilah hadis kan? Inna ahlal insan, sesungguhnya bini bagi manusia tu, hayatnya dia. Wa waladahu dan anak ya yatina dak sira tu. Ya ta'allaku nabihi. Bergantung mereka itu dengan manusia hayatnya tu. Baina yadailah di hadapan Tuhan, di mahkamah Tuhan, di pada masyarakat lagi. Wa yaquluna ya rabbana. Baik kata kepada Tuhan, tok laki ya ni, pok ya ni, tak ada ajar ya, tak ada witahu dia, benar wajib atas ya, daripada hak ya tu apa tu aja. Ni apa salah? Nundulah dia nera. Ada kan? Manusia semua hayatnya dia. Bini ya, anak ya tu, kali nak suruh ke misalnya, tok laki gaji awak amah, apa tu ya lak bini ya ikut ni adik anak, lak anak ikut ni adik anak, dak uyuk kamu, dak anak nak jadi hatta kau gelah ajar. Lepas tu, sikit lagi bernak masuk syurga. Bini ya anak ya tu gatang. Ayat pada Tuhan. Suruh Tuhan. Kira tu, buku ayah ya tu. Tu, nak masuk syurga, dia tak boleh masuk syurga. Tu pak ya. Ni apa? Tu lagi. Wajib. Dia kena ajar. Hak fardu'in kepada bini ya. Apa hidup anak, dia suruh bini pergi ngaji. Kali-kali ngaji dah, kali dah anak. Lagi ngaji kamu. Lepas ada fardu'in tu. Lepas tu dalam keadaan itu, benda muka, benda masyarakat apa tu, kena lari bini ya. Dia tak lari, maka salah tahiyah naik tapalo ya tu. Dia lari dah tak dengar betul lah, tu lepas lari dah. Ada tanya satu guru. Bini tak mayeh. Patut lagu mana hukum ya. Suruh mayeh tak mayeh. Tik linga dah tak mayeh tu lah. Bukan suruh katok apa kalau tu, katok apa kata dah. Rasa tak mayeh tu lah. Bagus mana hukum ya. Itu wajib cerah. Tu. Saya tak boleh kata aku tu wajib cerah. Tengok keadaan ya. Walaupun tak maya ya saya kata ke bini ya dak ke. Bini tak maya suruh maya dak kapal lah. Suruh pakai hijab tudung molek dak kapal lah tu saya. Apabila disuruh dah lepas tutup teras dan air atas pala ya. Dak senya ya dak reda atas masyarakat tu. Bini dak lubang dak hijab dak gapo dah dak kata gapo bini dak maya dak atas gapo. Tu salah naik atas pala ya. Anak ibu supu anak belum balik dah. Adapun kalau lepas disuruh dah dak dengar tu lah tu lepas dah. Gapo Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Tidak menanggung oleh diri seorang akan dosa diri orang lain. Tak menanggung. Tapi bila masalah masalah pok terhadap anak, terhadap bini ya tu, maka tu laki terhadap bini, pok terhadap anak, kalau ya Allah, ya dah kata gapo hati sakut tapalo ya, nak tapalo ya. Kalau rata dah tak apa lepas.